Hey, what's up guys? Aku ni jarang buat video kedai makan, tapi ni aku nak tolong promote kedai makan Abang Nizam. Every week aku datang sini selalu makan, memang sedap. So korang boleh waste nama kedai dia Nizam Cendol Goncang dekat area Taman Melati KL. Bila datang sini make sure korang order dia punya mi Bandung tau. Dia pakai semua bahan-bahan yang datang daripada Muar. Rasa sangat pedas, pekat, kek, memang puas hati. Okay? Lepas tu korang boleh order dia punya cendol. Yang specialnya cendol kat sini harga dia RM1 sahaja. Memang ikhlas dia jual nak tolong orang. Yang datang makan pun ramai budak-budak, okay? Budak-budak sekolah. So santan dia fresh and cendol dia tak manis sangat. Okay, lepas tu aku suka order dia punya bihun sup. Bihun sup ni biasanya aku akan minta lauk ekstra. Lepas tu makan dengan sambal kicap and then kita tambahkan telur goyang dekat atas, baru lagi creamy. Okay, lepas tu cendol tu ada juga yang cendol special. So nak cendol pulut boleh, nak cendol durian pun boleh. So kalau korang tak ada benda nak buat, boleh datang. Orang-orang masjid pun datang ramai kat sini sebab kedai dia betul-betul kat sebelah masjid. Okay, so dia buka setiap hari kecuali Isnin dengan Selasa je tutup. Buka dari pagi sampai malam, sementara stok masih ada lah. Macam tu. Tapi sebelum promote ni aku dah tanya dah, bang, saya nak tolong promote ni, abang okey ke? Dia kata okey. Dia dah ada staff extra and dia dah prepare lauk yang lebih. So insyaAllah okey lah. So kalau korang ada free time, ajak kawan, ajak family, datang support peniaga kecil kita kat sini. Okay, terima kasih guys. Jemput datang.